Ni is the amount of preparation yang kita buat. Okey, sabar sayang. Abi tengah buat video, suruh ibu boleh? Assalamualaikum korang. Hari ni kita orang nak pergi klinik sebab Aisyah Mardia ada check up kan. So just nak tunjuk korang lah apa yang kita buat kan. Biar dia kat klinik tu tak main handphone, tak terlari-lari apa semua kan. So apa kita buat is kita bawa beg Aisyah Medina ni. Kat dalam beg ni korang boleh tengok ada pampers standby in case emergency, wet tissue. Selalu toys yang dia minat lah. Macam ni hari ni dia nak bawa Pooh. Ini standard dia mesti bawa baby Kuromi, toy car dia. Ni buku garis-garis. Okay, buku garis-garis ni sangatlah function guys untuk dia buat dia busy for a while. Ni why dia nak bawa minyak telur dah habis ni? Dia nak main nanti ke? Dengan I would recommend untuk bawa some books. Sebab kita nak didik kat dia nilai membaca ni dari dia kecil. Kita tak nak macam dia rasa macam oh baca buku ni lame, baca buku ni budak nerd je. Biar orang nak cakap macam itu tak apa. Tapi dia nak kena Dina nak bawa buku mana? So kita bagi dia pilihan lah dia nak bawa buku mana. Dina nak buku ni ke buku ni? Nak buku ni. Okay. So nanti bila dekat klinik boleh ada macam-macam aktiviti dengan dia. I mean it's always easier lah to just taruh dia one side bagi dia main phone. Tapi at this age, like if you do your research kan, tanya ChatGPT ke apa ke kan, memang not recommended lah for budak-budak umur macam gini 2 tahun, setahun untuk main handphone. So ni lah. Ni dalam ni ada marker, ada wiper untuk buku garis-garis dia ni. Lepas tu ni ada buku dia. Ni kacang-kacang untuk dia makan nanti, snacks. Ni is the amount of preparation yang kita buat. Okey, sabar sayang. Abi tengah buat video, suruh ibu boleh? Sat. Abi nak cakap one benda boleh pause